Pekerja mendedahkan SOP dan resepi syarikat. Excuse me for a moment. Oh, so saya andaikan ini adalah syarikat F&B ke ataupun kafe ataupun macam jual-jual kopi-kopi ke. Ini pun salah. Ini adalah trade secret dan benda ini pun adalah salah satu benda yang boleh melibatkan kes polis sebab ia adalah pecah amanah lah. Tapi it depends lah. Bagi saya cara yang setepatnya adalah untuk memulakan tindakan dari segi sivil juga. Anda kena tahulah macam mana anda dapat information yang pekerja ni dia leak data-data peribadi ni kepada orang lain. So orang yang inform majikan tu pun kita kena pastikanlah kesahihan info dia, jangan bertindak melulu. Kalau nak selamat, jangan main hentam kromo je. Boleh start dengan buat laporan polis, kemudian dapatkan advice peguam untuk langkah selanjutnya.